Assalamualaikum dan sejahtera. So baru ini saya melihat sebuah Korean punya series lah bernama Squad 38 So ini bukan sebuah seri drama Korea tahun 2016 lah. Dia merupakan salah satu orang kata siri tentang kutipan cukai oleh penjawat awam daripada orang kaya ni So dalam filem ni pelakon handalan lah Ma Dong-seok dengan nama pelakon ni bagi Baik Sung Lee dan juga Seung In-guk pelakon handalan yang menggunakan nama Yang Jeon-do dan serta beberapa pelakon-pelakon handalan lain telah memberikan satu impact yang cukup bagus untuk drama ini Drama ini 16 episod satu episod lebih kurang 50 minit lah. Saya menonton dalam 2 hari menonton 2 hari filem ni atau drama ni lah, sebab drama ni memang cukup hebat dan best sekali. Dia punya banyak episod di mana kawan dia mati di mana Moon Dae-seok yang berlakon sebagai watak Baik Sung-il dia adalah penjawat awam dan division kutipan cukai di Korea di Siwon, di mana rakan dia mati, nama Ming Sik mati disebabkan ingin menuntut cukai 100 bilion won daripada orang kaya inilah yang dipanggil yang itu pelakonnya adalah orang kata dia bagi Choi lah, saya lupa nama dia, dan juga Man Ding-soo sebagainya lah. So dalam filem ni mereka mencari anak buah dahulu Man Ding-soo, macam mana cara dia untuk menipu orang ni Pertama dia menipu dari segi hartanah semua, dia berjaya tipu orang ni, dia berbayar dan tipu dan bayar sebanyak orang kata 5 bilion won kepada kerajaan untuk cukai. Hebat kan? Itu dalam filem ni lah. Kemudian mereka mencuba melawan satu lagi orang atas dia. Itu 50 bilion dolar. Presiden bank dia panggil. So dalam episod ni ramai kena pukul dan teruk lah. Tapi mereka berjaya menampakkan wang tersebut. Tapi malangnya mereka kena tipu dan duit tu diambil oleh rakan mereka dan ditaburkan dekat bangunan. Itu hebat tak hebat. Memang best cerita ni. Okey. Dan dalam episod seterusnya mereka nak tangkap pula bos besar dia. Choi nama dia, lebih kurang cukai dia 100 bilion dolar. So 1 bilion won, Dan dalam kes ini mereka kalah, teruk. Mereka kena penjara. Si Moon Dae-seok ni kena tukar jawatan dan seolah-olah mereka telah kalah lah. Dalam masa 2 tahun tu mereka tak sesepikan diri kerana rakan mereka kena penjara, dan akhirnya mereka telah buat satu projek bagaimana untuk mendapatkan kembali wang tersebut, pun masih lagi gagal kerana memang dari segi situ 1 bilion won kan nak dapat kepada penjahat ni memang susah sangat. Termasuk juga campuran kepada Datuk Bandar yang orang kata bersekongkol dengan mereka, dengan orang kata dengan orang jahat ini, nak bangunkan bangunan, makan rasuah dan sebagainya. So dalam cerita ini saya lihat mereka ini Man Ding-seok ni dalam filem dia tak menggunakan kekuatan dia lah, watak dia ni lembik dia lembik tak tahu gaduh. Okey, dah kena bully, tetapi dia belajar macam mana nak menipu daripada kawan dia ni Jong-dio ni, ajar dia menipu serta beberapa kawan yang lain lah untuk orang kata mendapatkan kembali wang daripada situ. Memang dalam cerita ni ada penuh orang kata penuh dengan perasaan apabila mereka semua kena pukul, kena penjara, dan juga akhirnya berjaya lah mendapat kembali orang kata mengambil, orang kata membalas dendam atau kematian kawan dia Ming Sik yang orang ingat dulu bunuh diri, sebenarnya dibunuh oleh Datuk Bandar serta Presiden Bank. So jika anda tonton dia, anda takkan berhenti. Saya mencadangkan untuk Squad 38 ini. Dalam episod pertama tu tentang cerita dia lah, sedih-sedih. Lepas tu masuk episod 2 dan mula start hebat bagaimana dia buat penipuan. Yang saya suka macam mana mereka nak menipu tu amat orang kata realistik dan logik. Dia kita nampak logik penipuan ini sikit. So anda boleh tonton. Dan saya mencadangkan dalam 2016 cerita Korea lama, saya tertekan, terlihat memang hebat cerita ni. Okey, sedang menonton saya rating filem ni dari 5 adalah 4.8 untuk drama ini. 16 episod, satu episod lebih kurang 50 minit, lebih kurang beberapa jam yang nak menonton lah. Jika ada masa anda tonton lah. Okey, assalamualaikum.